Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang asas garis lurus sambungan kepada part 2. Okey. Nyatakan kecerunan M dan pintasan Y bagi persamaan garis lurus berikut. 3Y tambah X sama dengan 7. Jadi kita kena tahu persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Kena ingat persamaan ini. Yang mana M adalah kecerunan, C adalah pintasan pada paksi Y. Okey. Jadi sekarang kita kena aturkan semula persamaan ini kepada persamaan garis lurus. Okey, daripada sini kita tak boleh agak. M berapa, C dia berapa. Kita tak boleh agak. Jadi kita buat, okey, 3Y sama dengan 7. X ni kita gerakkan ke sebelah kanan. 7 tolak X. Daripada tambah, X jadi tolak. Okey. Kemudian kita tinggalkan Y dekat sini. Kita gerakkan 3 ke sebelah kanan. Jadi daripada darab dia jadi bahagi. Jadi 7 tolak X bahagi 3. Kita pecahkan pecahan ini. Asingkan bukan pecah. Asingkan. Okey, kita asingkan pecahan ni. 7 per 3 tolak dengan X per 3. Kita asingkan sahaja. Okey. Jadi kita lihat X per 3 ni perkali bagi X adalah 1 per 3. Jadi 1 per 3 darab dengan X sebenarnya. Jadi ia akan jadi 7 per 3 tolak 1 per 3 X. Okey. Sekarang ni kita lihat X mesti duduk di bersebelahan dengan sama dengan. Jadi kita gerakkan ini yang X ni ke sebelah hadapan, ke bahagian hadapan. Jadi kita buat sini negatif 1 per 3 X tambah dengan 7 per 3. Sebab 7 per 3 adalah tambah. Okey, membawa tanda tambah. Jadi sekarang ni kita dah nampak, kita bandingkan persamaan ini, okey, dengan persamaan garis lurus. Jadi Y sama dengan MX tambah C. Okey, X dah sama. Okey, kemudian ada nombor bulat di belakang. Kemudian kita ada M. Okey, jadi sekarang kita dah dapat kecerunan iaitu M ialah negatif 1 per 3. Okey, betul. Kemudian kita juga dah dapat lihat C ialah 7 per 3. C apa dia? C adalah pintasan pada paksi Y. Okey, iaitu C sama dengan 7 per 3. Okey, macam tu jawapan dia. Okey, kena tukar dahulu persamaan yang ini kepada Y sama dengan MX tambah C. Okey, setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih.